Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam bicara santai Politeknik Merlimau. Kita kembali dalam bahagian kedua di sebalik tirai pengurusan acara. Kali ini dalam bahagian kedua ni kita akan membincangkan dengan lebih lanjut. Tapi sebelum tu bahagian kedua ni kita teruskan lagi. Untuk bagi yang terlepas pada episod yang pertama, bahagian pertama, saya kenalkan lagi kita ditemani oleh dua orang panel yang tidak asing lagi. Di sebelah kanan saya, sekali lagi saya perkenalkan Puan Maisarah Mansur, Ketua Program Diploma Pengurusan Acara, dan di sebelah kiri saya pensyarah kanan Jabatan Pelancongan Hospitality merupakan seorang pensyarah Diploma Pengurusan Acara, Cik Ismail Muhammad. Cik Ismail, terima kasih kembali lagi. Tadi kita berehat sekejap dan kita akan teruskan lagi sedikit lagi untuk episod kita yang kali ni. So, untuk kali ni, tadi kita dah berbincang pasal apa itu pengurusan acara, apa semua. Seterusnya kita nak tahulah macam mana pula penerimaan ibu bapa dan expectation pelajar bila mereka memohon diploma pengurusan acara dan mereka mendapat peluang melanjutkan pelajaran. Adakah menurut Cik Ismail apabila berdepan dengan pelajar tu mereka menyampaikan hasrat apa yang dia expect, ada yang terdapat dekat Politeknik Merlimau? Boleh Puan Maisarah mulakan? Memang sesuai kot soalan tu kat saya sebab selalunya saya yang berjumpa pelajar semester 1 dahulu. Tapi betul sebab bila kita first kami jumpa pelajar, antara apa yang kita nak tahu adalah apa yang mereka nak daripada kita dan kenapa mereka ke sini. Selalunya saya akan tanya kenapa memilih diploma in event management. Tapi kalau nak senaraikan jawapan tu banyaklah. Tapi antaranya adalah minat. Kerana kebanyakan pelajar sini dah didedahkan dengan penganjuran acara di sekolah sebenarnya. Jadi saya tanya kenapa, puan saya dulu masa belajar di sekolah menengah saya selalu terlibat dengan majlis. Saya selalu jadi MC. Program di sekolah masa sekolah saya selalu jadi itu, saya tolong cikgu buat ini. Dan ada juga yang menceburi bidang part timer dalam event management. So itu saya rasa kami rasa mereka berada di landasan yang betul lah. Tapi ada juga yang mak kami yang minta masuk dan sebagainya. Tapi bila ditanya, kebanyakannya mereka dah melakukan research dulu. Mereka sebab sekarang ni kan zaman social media, so everything dekat handphone, so mereka dah tahu dulu apa yang mereka akan belajar, apa yang mereka akan hadapi di sini. Alright. Mungkin kita tengok. Saya nak tambah sikit lagi boleh? Boleh. Saya pun nak tanya Cik Ismail. Cik Ismail macam dah gerak-gerak kat sabar je, Cik Ismail ni tengah idea tengah datang kan. Sebab kenapa? Sebab pelajar-pelajar kami dah mereka semuanya ada akaun social media sendiri. So junior-junior ni biasanya awak masuk macam mana saya kenal Lokacara, saya kenal Stella. Mereka tahu mengenai diploma event management daripada situ. Semudahlah. Promosi di social media. Betul. Mungkin generasi pelajar sekarang dia tengok. Dia tak percaya kat kita sangat tapi dia percaya kat TikTok kan. Dia percaya kat social media. Dia tengok, dia dah kaji sendiri. Untuk kajian mereka tengok dekat social media lah. Betul. Okey. Cik saya nak tambah sikit lah berkaitan dengan penerimaan pelajar dan juga parents pengalaman saya lah dengan pelajar ni berkaitan dengan parents, kebanyakan yang saya jumpa parent ni very supportive. Contoh pernah saya buat satu event untuk final project, kita buat program Pesta Lestari Seni, itu pertandingan tarian sebenarnya. Saya dapati lebih kurang 50% parents pelajar organizer ni datang untuk support. Mereka datang bukannya sekadar mak ayah je, dia bawa sekali adik-beradik, dia punya ahli-ahli keluarga yang lain untuk support organizer ni lah. Masa tu dalam kelas tu ada pelbagai bangsa, ada India, Chinese, Melayu. Yang saya surprise, parent-parent India dan juga Melayu, Chinese ni datang. Bukan datang sekadar 2 orang je, dia datang bawa ahli keluarga mereka. So saya macam excited lah, maksudnya parents ni memang very supportive. Dan ada juga kalau kita buat contoh malam pragraduan pelajar,
dapat juga message daripada parents. Dia tanya, "Encik, boleh tak saya nak join, nak tengok event malam pergraduan ni?" Sebab dia anak dia organizer kan. Saya beritahulah, minta maaf lah, ni untuk pelajar kan. Kita tak. Tapi ada juga pernah kita buka untuk orang ramai. So ada je parents yang datang. Mereka sanggup bayar. Kiranya parent supportive lah kan. Yes. Okay. Sebut pasal parent pula ni. Kadang-kadang parent ni bila dia hantar anak macam dia supportive, mungkin dia ada satu, kadang as a parent kan, parent mungkin dia nak anak dia sambung belajar. Adakah bidang diploma pengurusan acara ni dia ada berpeluang untuk disambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi? Okey, nak tanya siapa ni? Ketua program ke pensyarakanan ni? Ketua program. Syarakanan lah. Saya serahkan kepada pakar. Okey, sebenarnya kalau pelajar kita nak sambung belajar, dia ada boleh buat pilihan lah, sama ada dia nak pergi private ataupun dia nak pergi IPTA. Okay. Kalau untuk IPTA, selalunya kita ada 2 universiti yang menawarkan untuk melanjutkan pelajaran event management, iaitu UiTM dan juga Universiti Utara Malaysia. Okay, tapi kalau untuk private tu saya rasa banyaklah. MSU ataupun Taylor College, dah banyak lah. So far kita ramai juga pelajar kita yang dah berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat degree, dan ada juga yang dah ambil master untuk pelajaran ni. Informasi dah tambah sikit. Ada juga bekas-bekas pelajar bersama kami menjadi tenaga pengajar di Politeknik pun ada. Kiranya pembelajaran mereka tidak terhenti di peringkat diploma saja, kerana peluang tu terbuka luas lah dari event management. Boleh, tadi Cik Ismail cakap pada episod yang lepas, boleh bekerja di industri, boleh melanjutkan pelajaran, boleh menjadi tenaga pengajar. Makna banyaklah peluang pelajar-pelajar kita dalam bidang event management ni. Kita nak ke seterusnya, soalan yang seterusnya. Kita dah habis pasal ibu bapa. Saya rasa ibu bapa pun kalau dia hantar anak belajar di Politeknik ni, dia berharap mungkin anak dia kerja satu hari nanti, dan mungkin juga dia akan menyambung pelajaran. Bermakna kerja dan sambung pelajaran tu kita dah bagi peluang dah, tak ada masalah kan. So seterusnya kita tengok aktiviti. Selalu saya tengok, saya ada terdengar lah, bukan rumor, saya tengok Facebook, Jabatan Hospitality, tengok event management. Lepas tu dia ada satu pelajar-pelajar ni pergi macam sukarela ataupun volunteerism kan. So Encik Ismail cerita sikit, adakah pelajar-pelajar diploma pengurusan acara terlibat dalam aktiviti volunteerism ni? Puan Sarah boleh. Puan Sarah mungkin Puan Sarah muka pun volunteernya. Kalau cakap pasal volunteerism, memang pelajar kami terlibat lah. Dan yang terbaru adalah program Madani Rakyat di Politeknik Merlimau. Pihak penganjur memerlukan volunteer, tapi mereka dah statekan mereka hanya nak pelajar diploma pengurusan acara. Kenapa pelajar pengurusan acara? Adalah kerana pelajar ni dah biasa menganjurkan event. So saya rasa dalam 20 orang pelajar kami terlibat dengan volunteerism semasa program Madani Rakyat. Program yang Perdana Menteri datang. Ya, betul. Besar program tu. Ya, betul. Dan saya rasa bertuah pelajar-pelajar yang dapat untuk menjadi sukarelawan dalam ni kan. Betul. Sebab bila mereka kembali kan lepas volunteer, sebab saya pun nak tahu, mereka pun explain lah apa yang mereka buat. Apa dapatan dia orang kan. Dan pengalaman mereka. Saya tanya, sama tak dengan apa kita belajar? Sama puan, cuma mungkin ada term-term yang berbeza lah mengikut trend dia kata. Tapi saya suka bertanya kenapa, sebab saya nak tahu apa yang kami ajar ni sama tak? Seiring tak dengan apa yang industri mahu? Saya rasa Alhamdulillah lah. Itu pengalaman yang paling berharga daripada mereka lah. Kerana yang event tu pun bukan event biasa yang julung kali berlaku di Politeknik Merlimau kan. Cik Ismail ada cerita ke pengalaman pasal volunteerism ke dengan pelajar? Saya kurang sikit lah dalam volunteerism ni. Cik Ismail kau jarang volunteer ni, paksaan ke apa? Tapi pengalaman saya lah untuk volunteerism ni, kita ada juga permintaan daripada agensi luar yang memohon kepada pelajar kita untuk turut serta dalam aktiviti penganjuran event yang mereka lakukan lah. So kita tak ada masalah sebenarnya. Kita memang amat menggalakkan daripada mana-mana agensi, kalau mereka ada buat event perlukan sukarelawan, kita bagi. Yang penting dia tidak bertindih dengan kita punya aktiviti rasmi Politeknik, dan juga dan lebih penting ialah tidak terikat dengan maksud saya ialah dengan waktu peperiksaan. Ya, betul. Lagipun subjek untuk volunteerism ni sebenarnya ada satu topik dalam Fundamental of Event Management. And then kenapa volunteerism ni kita bagi pendedahan kepada pelajar juga
apa benefitnya volunteerism. Sebab kadang pelajar tak tahu, dia ingat bila kita pergi volunteerism kita dapat duit je. Dia ingat buat paksa. Dia paksa je, itulah. tapi sebenarnya dia Sebenarnya kita nak bagi pengalaman Yes, kan buat kan. betul, Kita nak bagi pengalaman. pengalaman, nak Ya, bagi betul. orang kata apa, hands on, dia tengok apa Dia tu sebab one acara of kan. pelajar kami yang volunteerism di PMR, dia akan menjalani latihan praktikal di salah satu company. So dia dah okey. into networking juga actually Networking sebenarnya. lah, mungkin cari peluang dia untuk intern Ya, ataupun betul. untuk menjalani latihan industri lepasnya betul, kan. Betul. Supaya apabila dia keluar, dia tak terkejut lah. Betul tak? Ya, betul. Sebab pengusaha acara ni satu bidang, kita tahu bidang perkhidmatan ni. Kan macam Puan Masyarah cakap, there goes your weekend kan. Betul. Kita tak ada weekend sebab kita bekerja untuk memenuhi Keperluan weekend. keperluan orang. di semasa Dan kita weekend. nak cater kehendak orang. Dia paling worst part dia event pada public holidays. Ya. Itu paling Yang mana ada orang kahwin hari biasa jarang lah, artis kot, tapi kalau Itulah. normal things adalah Tapi kita di Jabatan Hospitality, tuan-tuan dan puan-puan, memang itulah kerja kita. Kita bekerja di ketika orang cuti dan Betul. kita bekerja di ketika orang nak bersukaria, kitalah yang bekerja. Contoh orang kahwin kita kerja, orang buat parti kita kerja. betul. Kan Cik Ismail, pengusaha acara, ada yang sediakan makan, sediakan perkhidmatan. So kita selari. Bermakna pelajar kita ni dah didedahkan dengan program-program yang sebegitu. Dan mereka, saya rasa saya tengok, itu saya share sikit lah. Masa malam ni saya berkesempatan berjumpa dengan pelajar yang menjadi sukarelawan tu. Nampak mereka begitu bersedia dan mempunyai, orang kata apa, endurance. Kalau kerja kan lewat balik apa semua, dan still happy saya tengok. Oh, makna mungkin lah Cik Ismail dan Puan Masyarah telah melatih mereka dengan begitu baik. Dan Alhamdulillah. akhir kata saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung rancangan lah. Cuma saya nak, sebelum kita menutup tirai kita punya perbincangan pada hari ini, so Puan Masyarah sekali lagi, ada tak pesanan kepada, mungkin kepada audiens kita, macam mana kita nak mohon Politeknik Merlimau ataupun nak masuk pengusaha acara ni, macam mana? Kadang-kadang orang tak tahu bila kita nak mohon ni, bila kita nak masuk, siapakah yang layak masuk? Okey, Puan Masyarah terangkan sikit, mungkin kita program boleh terangkan sikit kan? InsyaAllah boleh terang. Okey, Okey. untuk apa ni, Kelayakan. untuk apply kan, untuk apply untuk kan. mohon. Untuk memohon diploma pengacara ni, kita buka 2 kali setahun. Salah satunya bersama UPU dan satu lagi bersama di website MyPolyCC. Okay, and then di Malaysia sendiri kita ada tiga politeknik yang menawarkan diploma pengurusan acara, iaitu di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Politeknik Merlimau sendiri dan Politeknik Ibrahim Sultan. So kita ada 3 politeknik yang menawarkan program diploma pengurusan acara. Okey, ada 3 politeknik. Okey, Cik Ismail, akhir kata, tadi Puan Masyarah dah cakap pasal cara-cara nak masuk, apa penawaran. Cik Ismail, ada tak pesanan kepada pelajar yang nak masuk? Mungkinkah orang kata apa? Nanti takut tak nak masuk pula. Bukan pesanan, maksud saya Cik Ismail bolehlah bagi pesanan sikit, memanggil ataupun mempromosikanlah sikit betul. diploma pengusaha acara ni, supaya pelajar, mungkin ramai lagi di luar sana yang tak tahu apa itu pengusaha acara. Bolehlah sepatah 2 kata yang bagi menunjukkan apa yang mereka akan belajar. Okey, sebenarnya bagi saya lah, untuk bakal-bakal pelajar untuk diploma pengurusan acara ni, sebenarnya buat event ni is fun, seronok. Betul. Dia seronok. Dia secara tak langsung kita akan didedahkan dengan banyak perkara dan juga kita berpeluang mendapatkan banyak networking. Itu antara kelebihan untuk pengurusan acara lah. Dan bila kita ada networking ni, bahasa pasal kita ada kabel lah kan. So kalau kita ada kabel ni, insyaAllah mudahlah. Bukanlah kata 100%, tapi sekurang-kurangnya dia boleh membantu kita bila kita sangat-sangat kita perlukan lah. Contoh ialah kalau kita ada networking untuk kita nak buat internship. So kita dah ada kenalan kita nak masuk internship tu. Tapi terus terang saya maklumkan kat sini ialah sebenarnya buat event ni adalah satu perkara yang menyeronokkan. Saya pernah dapat satu permintaan dari pelajar, selepas kita buat final year project, mereka dah habis, dah tak ada benda lagi nak buat. Mereka datang jumpa saya dalam satu kumpulan, "Cik, ada tak event apa-apa yang boleh kami join?" Mereka request untuk event, untuk buat event lagi. Cakap, tak apa, you relax dulu, settlekan dulu yang lain-lain kan. Okay. Betul.
Saya rasa itulah benda fun. it's very fun lah. Okay, terima kasih Cik Ismail, terima kasih Puan Masyarah. Okay, dengar tu semua. Event is fun, kata Cik Ismail. Dan sekali lagi akhir kata, sebelum saya menutup tirai Sembang Santai Politeknik Merlimau, kami sekali lagi mengalu-alukan sekiranya anda berminat untuk diploma pengurusan acara, bolehlah memohon apabila keluar iklannya nanti. Dan dengan itu, terima kasih sekali lagi Cik Ismail dan Puan Masyarah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa di episod seterusnya. Bye.